Perlu tunggu 6 bulan selepas keguguran, anda baru mengalami keguguran. Dan ada yang kata, tunggu 6 bulan sebelum cuba lagi. Nasihat itu mungkin tidak tepat. Dulu ramai doktor suruh tunggu 6 bulan. Tapi kajian terbaru tunjuk perkara berbeza. Wanita yang cuba semula dalam 6 bulan biasanya sama baik atau kadang-kadang lebih baik. Ada kajian tunjuk risiko keguguran berulang lebih rendah, peluang hamil lebih tinggi, masa untuk hamil lebih cepat. Malah, cuba dalam 3 bulan tidak meningkatkan risiko dalam kebanyakan kes. Tapi ini yang ramai tidak tahu. Ini tidak sesuai untuk semua. Jangan tergesa jika pernah hamil di luar rahim. Dapat rawatan methotrexate. Ada jangkitan, keguguran berulang dan paling penting, anda mesti bersedia dari segi fizikal dan emosi. Perkara mudah, tunggu pendarahan berhenti. Pastikan rahim sudah bersih. Paras HCG turun, kemudian boleh cuba. Tidak perlu tunggu 6 bulan. Dulu kita kata tunggu, sekarang kita kata bila sudah bersedia. Jika anda tidak pasti bila boleh cuba semula, tanya Dr. Selva di melekafertility.com.